bagi saya, bagi pendapat saya secara profesional, secara peribadi saya, warga Subang tidak pernah menjadi ahli parlimen atau adun dan sebagainya, tidak pernah dalam masa 60 tahun. Kalau 60 tahun kita tidak mempunyai pemimpin dari kalangan tempat kita, kita harus malu kerana ketandusan kepimpinan di kawasan kita. Jadi kan itu kita kena fikir sama-sama. Bahawa kitalah orang yang menentu masalah anak-anak kita, anak-anak cucu kita. Kitalah orangnya. Kalau kita sayangkan Subang, kasihkan kota, ayolah kita tahu masalah kita, maka kita jaga tempat kita. Pasti tempat kita hidup bahagia. Memang mereka pandai, memang mereka bagus, memang mereka bijak, tapi kitalah orang yang paling baik dari terbaik kerana menyayangi, mencintai tempat kita, kerana kitalah yang akan mentadbir lebih adil, lebih saksama kerana mengetahui masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama. Jika tidak, harapkan pagar-pagar makan padi. Itu tidak membawa erti. Kerana itu saya katakan tadi, semua kena fikir bersama-sama. Lalu melantun kasih, meletakkan sayang di situ. Menjadikan tempat kita, inilah kita. Kita untuk kita. Kita untuk kita. Itulah yang pasti. Kita fikirkan bermula hari ini, selama-lamanya. Barulah kita jadi hidup bahagia. Tanpa benci dan rindu. Yang membawakan akhirnya perpecahan jua jadinya. Jadi, maksudnya, kalau kita sebagai penduduk Subang, Kota Damansara, boleh berbuat terbaik untuk semua, makalah kita fikirkan sesuatu yang akan merosakkannya. Itu tidak akan mungkin. Kalau dulu orang kata, melentur buluh biar dari rebungnya. Hari ini orang lentur dari aurnya. Didiang dengan api, akhir menjadi kursi begitu rupa. Maka kita percaya dalam abad ketandusan kepimpinan, akan hadir kepimpinan memimpin sebagai pemimpin memimpin pemimpin, bukan pemimpin dipimpin atau pemimpin terpimpin. Cakap tak serupa bikin, malu jadinya. Pada pandangan saya, jika ada perasaan sayang dan kasih untuk demi tempat kita, bukan demi saya, demi untuk tempat kita, maka undilah saya setulus ikhlas. Kerana undinya saya membawa maksud kita mengundi diri kita, menjaga tempat kita selama-lamanya dengan penuh erti kata yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.